Siapa kat sini yang bukan Islam? Angkat tangan. Dalam majlis ni bukan Islam. Nama apa? Liz. Saya nampak kakak masa minta sign buku tadi. Panggil Liz Tinggal mana? Saya asal dari Kuching. Oh, umur sekarang? 31. 31. Kita bertemu semua ni kerana Allah sayang kita. Jadi Li, saya saja nak kongsi dalam dunia ni sebenarnya kita semua satu keluarga yang besar. Datuk Adam alaihissalam, dan Allah sayang kita, Tuhan sayang kita, dia hantar nabi-nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir. Selepas Nabi Muhammad tak ada lagi nabi akan dihantar dalam dunia. Jadi Nabi Muhammad sayang pada Liz. Nabi Muhammad pesan pada kami, pada saya untuk beritahu kat Liz, sebenarnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan itu cuma satu. Saya percaya dia yang gerakkan hati Liz untuk datang sini, sebab dia sayang pada Liz. Dia yang pilih datang sini. Bukan tak sengaja, dia yang pilih. Dia tengah tengok Liz sekarang, dia sangat sayang. Nabi Muhammad pesan supaya saya beritahu dekat Liz, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Liz percaya Tuhan tu satu, Allah. Percaya Nabi Muhammad tu Nabi. Jadi bila Liz percaya itu, sebenarnya Liz dah Islam. Untuk langkah pertama, kalau Liz ucap je ni, Allah maafkan semua dosa, Allah sayang Liz dunia akhirat. Yang lain semua boleh belajar pelan-pelan, sembahyang. Tapi tahu tak apa, tak boleh tangguh. Jangan tangguhkan percaya Tuhan tu cuma satu, Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Liz ucap ni, Liz akan bahagia selamat dunia akhirat. Jadi Liz percaya, nak ucap syahadah tu, nak. Dan Liz ucap ni, Liz jadi orang Islam. Allah maafkan semua dosa, macam bayi bawah lagi. Allah akan bersama dengan Liz, takkan tinggalkan Liz sampai bila-bila. Bila susah, kita ada Allah yang maha mendengar doa kita. Aku bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi, sesungguhnya Nabi Muhammad bersuruh Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Liz dah Islam, Allah maafkan semua dosa macam bayi bawah lahir, dan Liz tak ada dosa apa-apa. Allah sayang. Baik, semua yang ada belah sini boleh bangun, boleh cakap tahniah, dan boleh bagi hadiah. Hadiah apa-apa, kena bagi hadiah apa-apa.